Aku tukar balik gear ke reverse. Masa aku tukar balik gear reverse tu, untuk kali terakhirnya aku tengok memang tak ada. Aku siap keluar kereta, aku tengok belakang memang kosong, tak ada apa-apa. Aku tengok apa yang aku nak terlanggar. Aku tengok batu, tengok segala kucing ke, tengok segala khazanah kat belakang tu. Tak ada apa kat belakang kereta aku, kosong. Tapi bunyi macam aku nak langgar orang. Tukar gear 3 kali tau. Macam ada benda yang tengah melintas, ataupun benda tu stay dekat belakang kereta aku dan tak nak bergerak. Kali keempat aku tukar gear reverse, baru tak ada bunyi sensor. Kuasa kereta aku setakat ni Alhamdulillah sensornya berfungsi dengan normal. So aku tak rasa sensor aku rosak waktu tu. Sebenarnya aku tak tahu macam mana sensor berfungsi. Like dia detect haba ke, sebab pakcik aku cakap dia detect haba. Ada yang cakap detect benda lain lah. So aku tak tahulah how it works. Kita ni tak habis kat sini Dia dah tak ada bunyi, aku pun undur dah parking macam biasa. Aku cepat-cepat masuk sebab aku rasa macam setelah apa yang berlaku, aku nak masuk rumah cepat-cepat. Okay, benda tak habis kat sini, okay. Aku ingat dah settle. Tu malam tu, dalam semalam, aku mimpi. Aku rasa benda tu ada kaitan lah dengan apa yang aku hampir terlanggar waktu tu. Dan aku rasa benda tu actually ikut aku masuk dalam rumah.